أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang saya muliakan dan juga dihormati barisan ahli jawatan kuasa masjid, ya, Tuan Imam, Tuan Bilan, para alim ulama, tuan-tuan guru, para asatizah, seterusnya adalah tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi alhamdulillah, yang pertamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keizinannya, kekuatan, kesihatan dan juga nikmat umur yang masih lagi diberikan pinjaman kepada kita pada malam ini, dapat sekali lagi kita bersama berkumpul mendirikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Kemudian Allah berikan lagi ruang dan peluang untuk kita berada di dalam taman-taman syurga. Ya, jadi alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah, malam ni kita menyambung lagi, ya, sambungan pengajian berkitab kita Fiqh Munakahat. Kalau ingat lagi pertemuan yang lalu, kita baru masuk je mukadimah, kita dah masuk dah antara hikmah kenapa Allah anjurkan perkahwinan dalam kehidupan kita ni sebagai orang Islam, bukan sebagai orang Islam saja, tetapi sebagai manusia yang Allah jadikan di muka bumi. Ada sebab kenapa perkahwinan itu dianjurkan. Baik, jadi malam ni insya-Allah kita akan sambung kepada hukum. Hukum ni kita nak tengok tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah yang dah kahwin selesai lah. Mungkin ada yang belum berkahwin ataupun yang ada anak belum berkahwin. Boleh jadi juga. Jadi kita nak tengok kita ni, keluarga kita ni daripada level yang mana, kategori hukumnya yang mana. Baik, bila sebut tentang nikah, mempunyai pelbagai hukum bagi keadaan seseorang. Bergantung pada seseorang tu. Kita tak boleh kata kahwin ni wajib, semua wajib kahwin. Sebab itu dia hukum ni berbeza-beza ikut pada keadaan masing-masing. Ada orang kalau kita paksa juga kahwin, tapi dia tak mampu untuk melakukan tugas tanggungjawab dia sebagai orang suami, ya, dari sudut kesihatan adalah contoh, ya, ataupun sudut kemampuan kewangan dia memang tak mampu, jadi kita kata wajib juga, akan jadi masalah nanti. Ada pula kalau orang tu dah memang tahap layak kahwin, kita larang pula. Kita kata tak boleh ni, belum lagi boleh. Walhal dia dah level tahap dah kena wajib kahwin, kita pula tahan-tahan pun tak boleh juga. Jadi kita tengok malam ni sama-sama apa jenis kategori hukum perkahwinan yang ada dalam agama kita. Baik, yang pertama yang dikata apa di sini, sunat berkahwin. Kot-kotlah yang ada yang dah kahwin ni, yang dah kahwin selesai lah. Kot kata, Ustaz, kami ni rasa macam label sunat juga ni. Contoh, ya, padahal dah kahwin dah. Bagi orang yang belum kahwin boleh lah. Ya, apa dia sunat berkahwin, tuan-tuan? Sunat berkahwin adalah bagi seseorang yang mempunyai keinginan. Dia ada keinginan nak berkahwin tu ada. Kalau tak ada, tak boleh, kan? Kemudian di samping itu dia memiliki perbelanjaan dan nafkah. Maksud kata dia boleh nak berkahwin. Tadi memang dia nak, teringin sangat nak kahwin dan dia mampu. Adalah paling tidak pun belanja, ataupun paling tidak pun kita panggil sebagai dia bekerja lah. Adalah gaji. Maksud kata kalau ada kahwin tadi, dia tak menyusahkan isteri dia. Kalau ada anak, tak menjadi beban pada dia. Jadi ada sara hidup, kos untuk ditanggung tu dia mampu. Yang ini sunat hukum ni, tuan-tuan. Iaitu apa dia? Termasuklah mas kahwin, sara hidup dirinya sendiri serta pasangannya. Kalau tuan-tuan yang belum berkahwin, level ni, maksud kata kategori ni, kerja dah ada kerja. Rumah dia tak semestinya kena ada rumahnya dah beli. Paling tidak pun adalah tempat yang berteduh. Tak adalah nanti kalau dah kahwin pakat tidur bawah jambatan. Tak betul kamu macam tu, kan? Ataupun dah kahwin tapi rumah tak ada lagi. Dia kecil sangat, duduk buat dekat pondok dan sebagainya. Itu susahlah. Yang sunat ni dia dah ada pekerjaan, dia dah ada kata paling tidak rumah untuk tempat perlindungan dia dan isteri dia, dan juga belanja sara hidup dia. Jangan ngam-ngam cantik untuk dia makan je. Kan contoh dia dapat gaji sehari RM10 je. Macam mana isteri dia nak makan tak cukup, kan? Yang ini dia mestilah lebih pada itu. Dalam masa yang sama, dia tidak khawatir dirinya akan terjerumus dalam maksiat.
sekiranya tidak berkahwin. Ini kategori sunat. Ya, maksud kata kalau dia tak kahwin pun dia belum sampai tahap nak pergi cari perempuan untuk bersama dengan dia dengan cara yang haram, tak, dia boleh tahan lagi. Ini hukumnya adalah sunat, tuan-tuan ya. Baik, yang keduanya, itu yang pertama tuan-tuan ya, iaitu sunat berkahwin. Yang kedua dia kata apa? Sehubungan dengan itu. Belum masuk lagi. Masuk kata ada hadis sandaran yang Nabi sebut dulu. Ini masih lagi yang pertama yang sunat tadi. Sehubungan dengan itu, hukum nikah baginya adalah sunat. Kerana ia merupakan satu cara nak mengekalkan dan memelihara keturunan serta membantunya melaksanakan beberapa keperluan hidup. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang mana daripada Abdullah bin Mas'ud. Dalam hadis ni Nabi sebut, ya, waktu itu Nabi berkumpul lah dengan orang-orang muda, sebab masa zaman Rasulullah ramai orang-orang muda rajin datang menuntut ilmu lah, menadah ilmu daripada Rasulullah. Jadi Rasulullah pernah sampaikan satu hadis, dia kata apa? Ya ma'syarul syabab, man istata'al ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa 'alaihi bisawm fa innahu lahu wijaun. Apa maksudnya? Wahai para pemuda. Nabi cakap dekat ramai anak-anak muda pada masa itulah. Dia kata apa? Sesiapa di kalangan kamu yang mempunyai kemampuan. Maklumlah, waktu itu para pemuda ni ada yang tak bekerja, tuan-tuan. Dia sibukkan diri dia dengan belajar ilmu. Cuma kalau ada di kalangan mereka ni yang mampu, Nabi sebut apa? Maka berkahwinlah. Nabi suruh kahwin. Ya, sebab itulah anak-anak muda yang ada di masjid pada malam ni. Tapi saya tengok ramainya ayah-ayah lah ni. Ya, ayah-ayah ni maksudnya kahwin lah pun. Tapi boleh nasihat lah pada anak-anak ya. Dia tak masuk lagi kahwin 2, kahwin 3, yang itu lain. Yang itu ada, tapi ujung nanti. Itu hasilnya tuan-tuan pun pakat tak bawa orang rumah lah kalau kita masuk bab tu nanti kan. Nanya lah pula kan. Ustaz ni pula dah cerita pasal bab tu. Tapi kita akan sampai juga. Tapi bukanlah kita nak kata apa, nak menerangkan hukum saja ya. Baik, dan dikatakan di sini iaitu dengan berkahwin tadi dapat menundukkan pandangan dan memelihara kehormatan. Nabi pesan orang muda bila dah kahwin, dia dapat menundukkan pandangan dia. Tak ada dah lagi nak tengok orang lain. Tak ada dah nak tengok perempuan lain. Sebab tengoklah isteri kita sendiri tadi. Macam tuan-tuan yang ada isteri masing-masing malam ni kan. Kan kenapa kita nak tengok lagi isteri orang? Contohlah ya. Kenapa nak tengok lagi perempuan lain? Sedangkan Nabi kata apa? Kalau dah ada isteri, maka dia dapat menundukkan pandangan kita. Kuranglah sikit galaknya itu tadi berbanding dengan orang yang tak berkahwin. Dan bukan itu saja, dapat memelihara kehormatan. Tak adalah nak, yalah kita faham sekarang ni zaman media sosial, kadang-kadang duk tengok benda yang yalah tak nak tengok tapi terlintas dekat TikTok, terlintas dekat YouTube dan sebagainya. Jadi bagi orang yang tak berkahwin, takut-takut kehormatan dia tu tak dapat disalurkan dengan cara yang halal. Itu yang kena kahwin tuan-tuan ya, bagi yang mampu. Sebaliknya Nabi kata apa? Kalau tak mampu, belum lagi bersedia, maksud kata masih belajar, belum lagi orang kata sampai tahap pekerjaan dah ada tapi mungkin kurang sikit pendapatannya, belum kukuh, belum stabil, maka hendaklah ia berpuasa kerana puasa itu merupakan pengekang nafsu. Jadi kalau tak tahan sangat, maka Nabi kata apa? Berpuasa. Baik, jadi perkahwinan dalam keadaan berkeinginan dan berkemampuan adalah lebih baik daripada menumpukan masanya dengan ibadat saja. Jadi kalau tuan-tuan mampu, kemudian ada kehendak nak berkahwin, Nabi kata apa? Lebih baik kahwin daripada fokus pada ibadat semata-mata. Takut nanti terganggu ibadat tersebut. Dia duk teringat-ingat pasal nak cari calon. Tapi bila dah kahwin, tenang dah. Dapat solat sama-sama dengan isteri. Ya, dapat kata melakukan tanggungjawab suami dan isteri dengan baik, maka pahala gandaan itu lebih banyak lagi bagi orang yang dah kahwin. Inilah yang diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beberapa orang sahabat yang telah bertekad. Sebab ada dalam hadis yang lain, ya. Bukan apa tuan-tuan ya. Dalam hadis yang lain ada beberapa sahabat ni, ya, dia jumpa Ummul Mukminin, isteri-isteri Nabi, dan dia tanyakan perihal
tentang bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dekat rumah. Hadis ni berbunyi panjang sikit ya, daripada hadis Anas ni, saya baca terjemahannya tuan-tuan ya. Beberapa orang sahabat Nabi pernah bertanya kepada isteri-isteri baginda. Dia tanya pada isteri Nabi lah. Nabi tak ada masa tu, dia buat risikan, merisik. Merisik ni bukan merisik nak berkahwin tak, tanya macam mana agaknya Nabi punya kehidupan di rumah. Ya, maka dia kata apa? Tentang amalan yang baginda lakukan ketika bersendirian. Jadi seorang daripada mereka berkata, ya, aku tidak akan kahwin. Seorang lagi berkata, aku tak akan makan daging. Manakala seorang lagi berkata, aku tidak akan tidur atas tilam. Ya, maka Rasulullah memuji Allah SWT lalu bersabda, mengapa mereka berkata begitu begini? Sedangkan aku solat dan tidur, aku berpuasa dan berbuka, dan aku juga berkahwin. Justru sesiapa yang tidak suka akan sunnahku, maka dia bukan daripadaku. Apa maksud hadis ni tuan-tuan? Maksudnya begini tuan-tuan, ya, ada 3 orang sahabat ni. Dia tanya kepada isteri Rasul, isteri Nabi lah, dia kata macam mana ya hidup Nabi dekat rumah? Ya, maka jawab isteri Rasulullah tu tadi, kata apa? Rasulullah ni dia solat, kadang-kadang sampai bengkak kaki dia. Ya, kemudian Rasulullah pun ada juga berpuasa. Ya, dan juga Rasulullah juga berkeluarga. Jadi sebahagian 3 sahabat ni dia salah faham bila dia nampak macam tu. Oh, kalau macam tu aku nak solat je lah, aku tak mau kahwin, aku nak fokus ibadat. Seorang lagi kata aku nak puasa je. Ya, aku tak nak sibukkan diri aku dengan berkahwin. Seorang lagi pula tak nak berkahwin dengan sebab takut nanti dia jatuh kepada perkara yang tak dapat dia nak melakukan ibadat. Jadi Nabi tegur. Nabi kata apa? Aku ni sebagai Nabi, tapi aku juga berkahwin. Aku juga ada masa aku tidur. Ada masa juga aku puasa dan aku berbuka. Dan Nabi sambung dekat hadis yang terakhir tadi, siapa yang tak suka akan sunnahku, maka dia bukan daripadaku. Jadi ini menolak ya fahaman yang mengatakan dia nak memujang saja sampai tua. Tak boleh tuan-tuan, kena ada usaha dan ikhtiar melahirkan. Kok nak kalau ada kat sini ustaz, saya bukan tak nak kahwin, tapi calon dia tak ada lagi. Dah jenuh dah cari. Bila berkenan dengan orang ni tak nak ke saya. Ada orang cari kan, tengok-tengok orang dia pun tak nak juga ke saya. Yang ini tuan-tuan, usaha dia lagi. Selagi mana takdir Allah ada, usahalah sampai ke akhir hayat kita. Andai kata sampai akhir hayat pun tak sempat nak kahwin, insya-Allah Allah akan kurniakan perkahwinan itu di syurga nanti. Tapi yang penting, kena ada usaha sajalah. Jangan tutup pintu kita terus ya, buka ruang sikit. Baik, itu adalah sunat berkahwin. Itu yang pertama, hukum. Yang kedua, ini sunat tidak berkahwin, maksudnya makruh. Maksud kata di sini makruh hukumnya kalau orang ni kahwin. Makruh ni apa tuan-tuan? Boleh kahwin tapi dia tak berapa cantik. Itu dia kata makruh tadi. Iaitu makruh berkahwin bagi seseorang yang mempunyai keinginan dia nak kahwin, tetapi tidak memiliki perbelanjaan nikah dan nafkah. Tak kerja pula. Tahu nak kahwin je, mak carikan saya isteri mak. Ataupun tolonglah carikan saya pasangan. Tapi malas. Duduk rumah je kan. Suruh kerja, tak nak kerja. Yang ini makruh. Ya? Sebab sehubungan dengan itu, dia hendaklah menjaga diri dengan beribadat dan berpuasa. Sebab kalau dia kahwin juga, takut nanti menyebabkan dia tak dapat nak menyara isteri. Anak pula ramai pula satu hal, akhirnya dia paksa isteri dia pula yang bekerja. Sebab tu kita takut jadi perkara begitu. Dan dikata apa? Dalam lantaran kesibukannya itu melekakan daripada berfikir tentang perkahwinan dan mengendurkan keinginannya. Jadi bagi orang yang makruh ni, dipesan di sini iaitu sibukkanlah dengan berpuasa atau beribadat sampai satu tahap nanti kalau dah mampu, silakan berkahwin. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Nur, ya, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullah min fadli. Maksudnya, dan orang-orang yang tidak mampu berkahwin. Allah ada sebut dalam Quran. Orang yang tak mampu ni hendaklah menjaga kesucian dirinya, maksudnya kehormatan dirilah. Ya, jangan kita pergi buat benda-benda yang haram lah. Ya, melanggan, contohlah bagi orang yang dah tersasar lah. Dia pergi pusat-pusat pelacuran dan sebagainya, ataupun dia pergi ke sempadan Siam tu contoh, ya, ataupun keluar negara ke Indonesia. Sana tu maklumlah, ya, ada lesen pelacuran ni, dia bagi lesen. Kan bila-bila masa je kena. Orang yang tak tahan ni dan dia tak kahwin,
Takut-takut terjebak dengan benda-benda macam tu. Sebab tu Allah sebut dalam Quran kata apa? Sehingga Allah memampukan mereka. Jadi sabar sikit lagi. Lepas tu kata sabar dulu, usaha dulu untuk kumpulkan perbelanjaan tadi sampai tahap kita mampu, insya-Allah Allah akan mudahkan urusan kita. Ya. Baik, begitu juga daripada hadis Nabi SAW, man istata'a al-ba'ata falyatazawwaj. Sesiapa yang mempunyai kemampuan, hendaklah dia berkahwin. Cuma berkemampuan dekat sini tuan-tuan jangan salah faham pula ya. Berkemampuan di sini bermaksud adalah bagi orang yang dah ada pekerjaan pun dah memadai. Tak semestinya bila kata mampu, ustaz mampu ni nak kena ada rumah sebiji ke? Maksudnya yang dah habis bayar, ataupun nak kena ada kereta yang dah habis loan pinjaman kita tu ke? Ataupun dah memang ada duit simpanan 100,000 ke? Tak, bukan itu. Maksud kata mampu di sini dapat kita menyara makan minum pakai isteri kita, ya, dan juga dapat kita meneruskan kehidupan tadi tanpa membebankan orang lain. Tak apalah, ya, gaji basic 1,700 pun kalau dapat isteri yang memahami cukup untuk belanja makan dapur, pakaian dia, rumah bolehlah untuk menyewanya, insya-Allah itu pun boleh dah. Tapi kalau di KL mungkin berperit jugalah, ya, sebab rumah sewa pun 1,000 ke atas semua. Kalau gaji bawah 2,000 ni Allah susah. Ya, sebab tu tengok pada keadaan dan tempat situasi lah ya. Difahami daripada hadis ini, sekiranya tidak memiliki kemampuan maka sunat baginya tidak berkahwin. Jadi tengoklah kategori kita itu tadi. Baik, seterusnya apa tuan-tuan? Yang seterusnya adalah tadi sunat tidak berkahwin. Kemudian kata apa, iaitu seterusnya afdal tidak berkahwin. Terus afdal ni maksudnya kalau boleh tak payah kahwin lah. Afdal ya, afdal tidak berkahwin. Hukum ini adalah apabila seseorang memiliki kemampuan keuangan, ada duit, tetapi tidak berhajat kepada perkahwinan kerana tak ada keinginan, nafsunya tak ada contoh, ataupun ada penyakit kelamin yang tak boleh dia nak melakukan tugas tanggungjawab sebagai suami, ya, di samping sibuk beribadat ataupun menuntut ilmu, justru menumpukan kepada ibadat dan menuntut ilmu adalah lebih baik daripada berkahwin, kerana perkahwinan akan mengganggu tumpuannya. Ini bagi orang yang dah memang level kategori yang memang tak mampu lah kita panggil. Dia ada duit, kewangan ada, mungkin dia kaya, tapi kesihatan dia pula tak mampu tadi. Yang ini afdal tidak berkahwin. Baik, yang seterusnya afdal berkahwin. Yang ini kira tahap wajib lah. Dah boleh kata wajib berkahwin. Seseorang yang tidak kuat beribadat ataupun menuntut ilmu, nak belajar, dah orang kata tak nak belajar sangat dah, ya, bahkan berkemampuan untuk kahwin, ada duit nak kahwin, tetapi tidak memerlukannya, afdal baginya berkahwin agar kelapangan masa itu tidak mendorongnya melakukan perkara yang keji. Sebab nak pergi belajar dah tak nak dah, duit ada mampu, keinginan ada, cuma dia tangguh-tangguh, lewat-lewatkan. Maka di sini dikatakan wajib dia berkahwin supaya dia dapat sibukkan diri dia dengan perkahwinan tersebut. Maka dia kata apa, akan membantu dia melakukan kebaikan, melahirkan zuriat serta meramaikan keturunan. Itu elok ni tadi tuan-tuan ya. Jadi dapat tuan-tuan ya, ada makruh, ada sunat, ada afdal, dan juga ada wajib dan afdal tidak berkahwin tadi. Baik, kita masuk yang seterusnya, kedudukan keluarga dan penjagaannya dalam Islam. Kita tengok kenapa nak kena di keluarga ni. Baik, pengertian keluarga, keluarga dari segi bahasa adalah sekumpulan individu. Kita lah, masyarakat yang merupakan kaum kerabat kepada seseorang. Sementara dari segi istilah, nizamul Islam, iaitu ada bapa, ada ibu, ada anak, anak perempuan, anak lelaki, cucu dan cicit. Itu maksud keluarga. Dia kompleks lah ya, dalam tu ada mak, ayah dan sebagainya. Baik, kenapa keluarga ni penting tuan-tuan? Jika individu merupakan asas dalam pembinaan masyarakat, keluarga pula ialah unit yang hidup dalam masyarakat tersebut. Sebab itu keluarga yang baik akan melahirkan masyarakat yang baik. Sebab itu penting. Institusi pendidikan ni bermula daripada keluarga lah. Dia mak ayah didik anak-anak, anak-anak jadi baik. Bila dia keluar, masyarakat pun akan jadi baik. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, ya, sebagai satu keturunan yang sebahagiannya keturunan daripada yang lain.
Ya, begitu juga hadis daripada Abu Hurairah pun ada menyebutkan, setiap anak yang dilahirkan menurut fitrah yang baik, maka ibu bapa lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Jadi tuan-tuan, kat sini mungkin ada anak, kita lah, tangan kita ni sebenarnya yang mencorakkan anak-anak. Sebab tu tuan-tuan kena nasihat. Jangan rasa sayang Ustaz, rasa tak apalah. Kadang-kadang kita sayang anak tak bertempat. Contoh, nak kejutkan dia solat subuh waktu pagi. Oh, kita rasa seronok je tengok. Tak sampai hati nak kejut anak. Kan tengok muka dia tengah tidur kan. Walhal, Islam menganjurkan supaya kejut tadi. Supaya dia dekat dengan agama. Biarlah mula dengan paksaan tu tadi. Sebab nanti kalau ada besar niat dan nak kejut. Umpama kan, seperti mana tuan-tuan, kalaulah anak kita masuk terlibat dalam kebakaran kat rumah contoh kan. Apa yang kita buat tuan-tuan? Kita akan berusaha. Kita akan cuba juga nak selamatkan anak yang dalam rumah terbakar tadi kan. Sehabis baik sanggup kita taruhkan nyawa kita tadi tuan-tuan. Tak apalah Ustaz, saya sakit, saya badan terbakar, janji anak saya selamat. Tapi bila mana kita nak mengejutkan anak kita solat subuh, tak nak pula kita kejut kan. Padahal bila kita tak kejut, dia akan menjadi bahan bakar di dalam api neraka. Elok pula kan kita biar gitu. Sepatutnya kita tahu dah solat tu wajib, kejutkan je lah tuan-tuan. Kan kalau orang dulu-dulu siap disibah dengan airnya, ya, memang dengar suara ayah je, baru bunyi tapak kaki je tu, cepat dah bangun. Tapi sekarang ni dah terbalik, mak ayah pula rasa tak sampai hati nak kejut pada anak tadi kan. Sebab tu dikatakan di sini, mak ayah lah yang mencorakkan kepada anak-anak tersebut. Sama ada jadi orang Yahudi, Nasrani, Kristian ataupun Majusi yang menyembah matahari. Ini contoh ya. Baik. Dan kata di sini, seperti mana binatang yang melahirkan anaknya dalam keadaannya sempurna, adakah kamu dapati kecacatan pada telinganya? Nabi nak umpamakan macam haiwan lah. Ya, kalau haiwan dia lahirkan cantik, sempurna dia punya anak dia, takkanlah kita bila dapat anak daripada sudut akhlak, sudut agama tu kita nak biar rosak tadi. Baik, jadi fitrah inilah keadaan tersedia untuk kebaikan yang juga merupakan asal kejadian manusia. Istiqamah atau menyelewengnya tingkah laku seseorang bergantung kepada persekitaran tersebut. Seperti anak binatang yang telah dilahirkan sempurna, kecacatan yang berlaku selepas kelahiran adalah kesan daripada persekitaran yang melingkunginya. Contoh kalau tuan-tuan tengok cerita, dulu ada cerita National Geography kan, cerita haiwan. Kita tengok, kalaulah haiwan tersebut hidup dalam lingkungan banyak binatang buas, ada harimau, mungkin ada singa, ada dubuk, banyaklah anak-anak kerbau ke, anak-anak kuda belang yang cacat, yang kena gigit, yang luka kan. Sebab apa? Lingkungan kehidupannya. Begitu juga dengan fitrah manusia. Kalau dia duduk tinggal dalam keadaan suasana masyarakat yang tak berapa nak baik, dengan ada penagihan dadanya, ya, gejala sosial yang banyak tak dibendung, apa jadi? Adakah anak kita boleh selamat? Dia boleh terpengaruh juga. Sebab tu persekitaran tu penting. Apatah lagi lah hasil daripada didikan dalam keluarga itu tadi. Baik, itu yang pertama tuan-tuan. Maksud kata apa? Hikmah ataupun kita panggil kekeluargaan ni asas pada masyarakat. Yang kedua, dia kata apa di sini? Keprihatinan Islam terhadap keluarga. Islam sangat kata menitik beratkan tentang keluarga ni, nampak jelas dalam pensyariatan dan hukum-hukum yang mengatur dalam sistem keluarga. Contohnya, Islam menyuruh untuk berkahwin. Suruhan berkahwin. Jadi suruhan berkahwin ini bertujuan nak membangunkan institusi keluarga. Hal ini adalah kerana keluarga tidak wujud kecuali dengan berkahwin. Boleh tak kita nak dapat ayah, dapat mak, dapat anak, tapi tak kahwin? Itu dah jadi macam orang non-Muslim. Bila mana dia tak berkahwin, diorang tak ada tanggungjawab nak memelihara anak. Jadi anak yang dilahirkan tu habis, tak tahu, tak sah taraf, tak tahu nak ambil nafkah tu di mana dan sebagainya. Dan sebab itulah Allah SWT menyebutkan dalam surah Al-Isra, yang berbunyi maksudnya, janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Islam tak nak kita guna solusi jalan yang berzina ni. Sebab tahu dah, anak nanti akan menjadikan tak ada mak ayah, pembelaannya tak ada,
Orang perempuan yang buat zina mengandung ni, orang lelaki bila dia dah selesai dia tinggal gitu je, tak ada nak bertanggungjawab. Tapi bila ada perkahwinan, saling bertanggungjawab antara satu sama lain. Itu hikmah ni tuan-tuan ya. Begitu juga firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 5. Apabila kamu telah membayar mas kahwin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik perempuan simpanan. Tak juga. Baik, jadi bila dah berkahwin, bila dah ada keluarga, ini yang kita nak tengok tuan-tuan ya. Pensyariatan hak suami isteri dan tanggungjawab kedua-duanya. Jadi bila dah berkahwin, suami automatik ada hak dan tanggungjawab. Isteri ada hak dan tanggungjawab. Sebab tu penting peranan dia. Kita tengok sama-sama tuan-tuan ni, tanggungjawab suami dulu. Apa tanggungjawab suami terhadap isteri? Ramai sekarang ni dah tak nak ambil tanggungjawab. Kahwin sekadar kahwin, bila cerita pasal nafkah, bila cerita pasal tanggungjawab, lepas tangan. Banyak berlaku. Sebab tu banyak berlaku penceraian sekarang ni tuan-tuan, iaitu pada usia perkahwinan yang baru 5 tahun. Kalau tuan-tuan pergi dekat mahkamah syariah, banyak sangat berlaku perceraian di usia muda. Sebab tak tahu tanggungjawab tadi. Okey, kita tengok sama-sama tuan-tuan, tanggungjawab suami dulu ya. Pertama sekali, kena sediakan mas kahwin. Mas kahwin ni, ya, yang mana Allah sebut dalam surah An-Nisa. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atun nisaa saduqatihinna nihlah. Kena sediakan belanja tadi, mas kahwin. Berikanlah mas kahwin mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Ikut kemampuan kita lah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan mampu bagi berapa duit, RM1,000 mas kahwin ya kan? Boleh. Ataupun RM313, boleh. Ataupun mas kahwin berupa dengan cincin sebentuk. Ikutlah janji ada mahar ataupun mas kahwin tadi. Itu pertama. Itu bila dah nak kahwin. Bila dah kahwin, ada nafkah yang kita kena bagi. Ini jangan tak bagi pula tuan-tuan ya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana dalam surah Al-Baqarah, dan kewajipan bapa memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Maksud kata apa tuan-tuan? Suami wajib memastikan isterinya ada makan, minum dan pakaian. Ada wajib tuan-tuan ya. Jangan kita kata biarlah Ustaz, orang rumah saya dah kerja, gaji dia RM5,000, dia pandailah dia cari duit sendiri. Tak boleh tuan-tuan, sebab kewajipan itu tetap atas pada suami. Ya, ikut kemampuan kita lah. Dan juga dikata apa? Pakaian. Mengikut dengan cara yang makruf, pakaian yang baik. Maksud kata pakaian baik ni pakaian yang cantik, sesuai dengan dia, dan juga paling utama ikut patuh syariat, menutup aurat. Jangan beli yang mahal tapi ketat. Beli yang mahal tapi terdedah. Kan terdedah, ketat yang atas, ketat yang bawah, yang itu haram hukumnya tuan-tuan, berdosa besar kita. Ya, walaupun kita kata Ustaz, saya dah sedia kan, tapi tak menepati syariat, tidak dikira ya tuan-tuan. Jadi pastikan ya, ada makan, ada minum tadi, dan juga pakaian. Adakah kena beli tiap-tiap hari? Tak, ikut pada kemampuan gaji suami lah. Sebagai seorang isteri pun kenalah faham. Ya, mungkinlah suaminya kerja sebagai pendapatan di bawah RM2,000. Tak bolehlah nak minta tiap-tiap hari beli baju baru. Paling tidak pun sebulan sekali. Ya, ada pakaian yang dipakai. Begitu juga dengan hadis Nabi SAW. Nabi ada sebut dalam hadis yang sahih, riwayat Muslim, kamu wajib memberi isteri-isteri kamu nafkah dan pakaian dengan sewajarnya. Jadi tuan-tuan cuba ingat balik. Bila last kita beli pakaian kat orang rumah kita? Saya beli dulu waktu raya itu Ustaz. Contohlah ya. Sepatutnya tuan-tuan ikutlah. Paling tidak pun sebulan sekali adalah belikan. Setiap kali dapat gaji tu kita peruntukkan sikit lah. Bukan sikit, maksudnya ikut kemampuan kita dengan cara yang baik. Ada pakaian untuk isteri, untuk anak tadi, dan makan minum dia. Baik, itu yang kedua tadi. Maksudnya tadi pertama mas kahwin, kedua nafkah. Ini tanggungjawab suami. Yang ketiga pergaulan yang baik. Pergaulan yang baik ni apa? Maksud kata di sini pergaulan yang baik adalah kita memastikan, disebut dalam Al-Quran surah An-Nisa, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa ashiruhunna bil ma'ruf.
bergaullah mereka dengan secara yang patut. Layanan, jangan cepat marah, baran saja kan. Sebelum kahwin bukan main baik. Kadang-kadang punya bukakan pintu kereta. Bila dah kahwin nak letak kamu lah. Kan kadang-kadang isteri baru masuk kaki, kereta dah berjalan dulu. Dah jenuh kan. Nak jatuh tu tadi. Orang rumah tak sempat naik lagi duduk atas motor. Baru nak duduk. Dah laju kata start ke depan lah. Hingga menyebabkan hubungan kekeluargaan tu dah tak mesra macam awal kan. Sepatutnya laki berumur lagilah makin erat. Kadang-kadang ada orang kita salah faham lah. Apa pula Ustaz, orang tepiat umur dah 60 nak sweet lagi apa lagi. Sepatutnya lagi berumur lagi kena sweet. Sebab menandakan lagi kasih sayang dan kebahagiaan tu tadi. Supaya lagi erat tu tadi. Sebab itulah kita kata apa, bergaul dengan cara yang baik. Jangan kita jadikan bila balik rumah melepaskan bebanan stres tempat kerja, balik kita jadikan anak kita tempat kita balun, kita pukul dia sebab kena marah dengan bos kat tempat kerja. Orang rumah kita baru nak tanya, baru nak tegur, kita tengking dia. Yang ni salah. Nabi tak bagi kita bergaul dengan cara yang begitu. Bergaul dengan cara baik tu tadi. Kalaulah dengan kawan-kawan, kan bila kawan ajak belanja cepat je, nak makan apa, jom aku belanja. Tapi bila sampai je di rumah, isteri baru teringin bang saya teringin nak makan nasi lemak, teringin nak makan roti canai. Kita pun kata apa, tak payah masak tu. Banyak makanan lagi nak kena masak tu kan. Menyebabkan apa tuan-tuan, pergaulan tu jadi tak berapa cantik lah. Sepatutnya dengan keluarga lah, kita lagi-lagi lah bertambah lagi pergaulan yang baik kita. Baik, itu tanggungjawab suami tadi. Kita tengok pula sikit lagi tanggungjawab isteri pula. Baik, jadi maksud kata bukan suami dia bertanggungjawab, isteri pun ada tanggungjawab juga. Jangan kita rasa macam Ustaz, biarlah orang suami je yang kena bertanggungjawab, kami ni tak ada. Tak, sebenarnya isteri pun kena juga bertanggungjawab di sini. Yang pertama dia kata apa? Bila dah berkahwin, taat dalam perkara bukan maksiat. Jadi kena taat pada suami kita selagi mana perkara tersebut bukan benda-benda maksiat. Kalau suami kata awak pakai baju ni labuh sangat, saya nak awak pakai ketat sikit, bau seronok sikit jalan dengan awak ni, ramai orang puji nanti. Yang ini tak boleh. Itu dah kira menunjukkan aurat kita. Ataupun dia suruh buka tudung, ataupun dia suruh pergi kerja kelab malam dan sebagainya, ataupun dia suruh kata melayani orang yang bukan mahram dan sebagainya. Yang ni kaum ibu-ibu boleh untuk melawan dia sikit, tak patuh pada benda-benda tersebut. Selain daripada tu, kena taat tuan-tuan perempuan dan sebagainya. Seperti mana Allah SWT sebut dalam surah An-Nisa, Ar-rijalu qawwamu 'alan nisa. Kaum lelaki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Maksud kata orang lelaki ni Allah anugerahkan sifat dia boleh memimpin, menjadi petunjuk, menjadi pembimbing kepada orang perempuan, khususnya isteri-isteri tuan-tuan Jadi maksud perkataan qiwamah ialah kepimpinan dan juga hak ketaatan. Itu yang pertama, taat pada perkara bukan maksiat. Baik, yang kedua, orang rumah kita juga, isteri juga. Apa lagi tanggungjawab orang rumah isteri ni? Tidak membenarkan sesiapa pun masuk ke dalam rumahnya tanpa keizinan dan keredaan suaminya. Jadi sebab itulah ayah-ayah ataupun tuan-tuan pesan pada orang rumah kita sebelum pergi kerja, kalau ada mana-mana lelaki yang bukan mahram, kalau adik-beradik dia tak apalah. Saudara mara pun kalau boleh minta nak bagi tahu dulu, minta izin dan sebagainya. Jangan bagi orang masuk. Kadang-kadang maklumlah akibat hidup orang kata dah dalam keadaan yang dah open minded ni. Kadang-kadang ada orang lelaki datang rumah kita, isteri kita bukan main lagi. Tak apalah tuan, masuklah dalam. Siap lagi saya sediakan air. Yang ni tak boleh Maksud kata kalau nak jumpa orang hantar barang, makanan dan sebagainya, cukup kan di pagar saja bagi tahu tak maaflah suami saya tiada. Kan nanti kalau suami saya balik, kalau nak berbincang ke apa, datang lagi kemudian. Ini berdasarkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud kewajipan isteri kamu adalah dengan tidak membenarkan sesiapa yang kamu benci masuk ke dalam rumah kamu. Kan jadi kalaulah ada orang lelaki seseorang ataupun orang tertentu yang suami kita pernah cerita kat kita, abang tak sukalah kalau orang ni datang
Sebab dia kalau datang ni suka sangat kata buat benda-benda yang tak baik, cakap benda yang tak baik. Jadi kalau dia datang, abang tak nak bagi abang pesan pada kamu, jangan benarkan dia masuk. Jadi kena pesan pada isteri tu. Imam Nawawi menyebutkan, janganlah sama sekali para isteri mengizinkan seseorang yang kamu benci masuk dan duduk di dalam rumah kamu. Ya, termasuklah kaum kerabat. Kalau ada yang nak datang, minta izin dulu pada suami. Ya abang, adik yang dekat adik yang dekat Kuala Kangsar nak datang dengan anak-anak dia, boleh ke? Minta izin dulu. So kata, bagilah masuk je lah, tak ada masalah pun. Jadi paling tidak suami kita membenarkan dan mengizinkan tadi, tuan-tuan ya. Baik, yang ketiga. Ini yang ketiga Baik, yang ketiganya pula menjaga kemuliaan maruah dan harta suami. Ini penting. Dia sebagai seorang isteri, dia mesti kena jaga kemuliaan dia, maruah dia. Dia janganlah bila bekerja tu dia pula over dia punya tindakan dia, cara cakap dia. Dia bila cakap dengan suami marah-marah, tapi bila cakap dengan bos bukan main, baik lagi lemah lembut, menunjukkan kemuliaan dan maruah diri dia tak ada tadi. Dan juga harta suami. Seperti mana Nabi sebut dalam satu hadis, hadis riwayat Abu Daud tadi, mahukah kamu aku tunjukkan sebaik-baik perkara yang disimpan oleh lelaki? Perkara itu ialah seorang isteri yang solehah. Susah tak tuan-tuan nak cari isteri solehah? Kan orang kata susah, tak susah pun sebenarnya. Tuan-tuan carilah orang perempuan nama solehah. Dapat tak kan? Dapat isteri solehah. Isteri saya siapa nama isteri tuan? Isteri saya solehah nama dia. Solehah sungguh. Itu nama tu kan. Dan solehah sebenarnya maksud kata yang jaga. Jaga penampilan dia, jaga maruah dan sebagainya. Itu yang penting. Ialah bukan senang nak dapatnya ini. Yang itu dia kata apa di sini? Kita tengok. Isteri yang solehah Nabi sebut, iaitu apabila dipandang. Bila tuan-tuan tengok isteri kita, apa yang tuan-tuan rasa? Ustaz, saya rasa macam takut saya nak balik Ustaz. Kan seseram dia nak balik kan, asal saya balik je ada dia nak cakap. Tuan-tuan tengok, masing-masing ada isteri kan, masing-masing tahu macam mana keadaan isteri masing-masing. Nabi sebut apa? Bila dipandang, mengembirakannya. Seronok saya nak balik. Kalau nak kerja tu balik 5.30, pukul 5 tu dah siap-siap kemas lah. Punya semangat nak balik sebab apa? Seronok. Bila balik tu sebab isteri kita, isterinya bila dipandang mengembirakan hati kita. Dan apabila diperintahkan, bila kita minta tolong, bila kita minta bantu, bila kita minta sesuatu benda yang ke arah agama, dia mentaatinya. Bukan mempersoalkan ataupun mengatakan sesuatu benda yang kadang-kadang kita dah pesan, jawab ke lain. Kan ada dia jawapan dia B, C dan D kan. Perempuan ni panjang sikit akal dia. Ini contoh ya. Dan apabila suaminya tiada, dia memelihara dirinya dan harta suaminya. Nak dapat suami solehah ni bukan senang katanya. Sebab tu kadang-kadang bila suami tiada, ada masyarakat, setengah masyarakat lah. Ya, kadang-kadang dia keluar makan dengan lelaki lain. Lagi-lagi yang kerja di pejabat ni. Ya, kadang-kadang keluar makan waktu lunch hour tu pada suami orang, isteri orang. Tapi makan sama-sama ada. Ya, suami tak tahu, isteri pun tak tahu. Jadi termasuklah suami juga kadang-kadang. Ya, suami dah ada isteri kat rumah, tapi bila pergi kerja pejabat, rupanya bila masuk waktu makan, ajak bini orang makan sama. Dengan alasan klien, dengan alasan kawan sekerja. Benda ni sebenarnya tuan-tuan, dia boleh mengeruhkan hubungan kekeluargaan tadi. Dan juga dia kata apa? Selain daripada itu, dia memelihara dirinya dan juga harta suaminya tadi. Harta suami cukup jaga baik dengan baik. Ya. Memelihara harta suami ni maksudnya bukanlah dia yang kontrol 100%. Itu jadi queen control lah kan. Asal gaji suami masuk je, kad bank dia pegang. Sudah kan. Abang nak apa, nanti saya akan bagi. Dia melainkanlah kalau suaminya boros, itu lain cerita lah. Dia menguruskan dia tak apa. Dia bukanlah dia yang mengatur apa yang patut beli, apa yang tak patut dibeli dan sebagainya. Kena ada toleransi lah tuan-tuan ya. Boleh tuan-tuan ya, sikit lagi kita masuk. Dan juga pensyariatan hak anak dan hak ibu bapa. Yang ini hak sebagai anak ya. Saya sampai kepada hak anak ni untuk malam ni. Nanti kita sambung lagi yang tanggungjawab anak pada ibu bapa ya. Baik. Hak anak dan hak ibu bapa. Ini pula tanggungjawab kita lah sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah. Apa yang wajib kita buat, tanggungjawab kita pada anak-anak kita.
Saya kira dekat dalam masjid ni semua ada anak ataupun belum dikurniakan anak, insya-Allah kita doakan satu hari nanti akan dapat anak. Yang mana pertama, wajib suami isteri yang ada anak memberikan nafkah kepada anaknya. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surah At-Talaq, yang mana Allah sebut dalam maksudnya, kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Maksud kata dalam ayat ini Allah mewajibkan bapa memberi upah kepada ibu yang menyusukan anaknya sebagai nafkah anak tersebut. Umpama satu bayaran, kita ni bagi wang belanja lah kadang-kadang. Ada orang kata, Ustaz, saya ni dah kerja, isteri pun kerja, saya kena bagi lagi ke duit belanja pada orang rumah kita, orang rumah saya? Yang penting ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan dah bekerja, isteri pun bekerja, kalau tuan-tuan dapat menyediakan makan, minum, pakai, tempat tinggal tu tadi dan pakaian dia, dan kalau ada balance baki lagi, adalah menjadi satu benda keharusan untuk kita bagi wang belanja pada dia. Berapa jumlah? Bergantunglah pada budi bicara perbincangan. Ada orang kadang-kadang mentang-mentang isteri dia dah bekerja, sikit pun dia tak bagi dah duit belanja. Dia kata tak apalah, dia ada duit. Kenapa saya nak kena bagi lagi? Walhal alangkah baiknya kalau tuan-tuan ada peruntukan, maksudnya dah tolak semua tu, adalah lagi. Bagilah tuan-tuan, bagi sikit pun seronok sangat dia. Walaupun bukan banyak pun tuan-tuan bagi, mungkinlah 100 je. Itu pun dah rasa seronok sangat dia. Sebab ada duit belanja yang diberikan kepada dia. Lagi-lagilah kalau orang rumah kita suri rumah, dia dah menguruskan anak-anak kita, dialah yang menguruskan pakaian kita, dialah yang memasak dan sebagainya. Walaupun kita kata, saya dah bagi dah Ustaz, makan, minum, pakai cukup, paling tidak adalah juga duit belanja yang boleh dia beli untuk diri dia sendiri. Ada keinginan dia yang kadang-kadang kita pun tak tahu dia teringin apa. Mungkin dia nak beli handbag dia ke, mungkin alat solat, alat makeup dia ke. Sebab tu alangkah baiknya kalau kita boleh bagi juga duit belanja kepada isteri-isteri kita, tuan-tuan. Ini bagi orang yang dah kahwin, yang suami isteri bekerja lah, supaya kita tak lepas tangan semata-mata pada tanggungjawab isteri je tadi. Baik, itu nafkah. Yang keduanya, sebagai ibu bapa juga wajib kita memberi pendidikan dan pengajaran yang terbaik dalam hal ibadat dan juga akhlak. Seperti mana Nabi sebut dalam hadis, didiklah anak-anakmu 3 perkara. Tuan-tuan semak, ada tak tuan-tuan buat 3 ni? Pertama, cintakan pada Nabi. Kan bagi tahu sunnah-sunnah Nabi ni. Maksud kata apa yang Nabi buat, apa yang Nabi suruh, apa yang Nabi larang, ajar anak-anak kita supaya ingat. Yang keduanya, cintakan juga kepada keluarga Nabi dan juga membaca Al-Quran. Kalau tuan-tuan tak mampu nak mengajar, tuan-tuan hantarlah pada ustaz-ustaz, ustazah-ustazah ataupun kat masjid. Ada buat mungkinlah kelas pengajian Quran kan untuk anak-anak kecil ni. Pergi hantar. Kita nak mengajar, mungkin kita pun takut tak berapa betul tajwidnya. Jadi hantar anak-anak kita. Boleh tuan-tuan ya? Baik, dan hadis yang terakhir untuk malam ni tuan-tuan berkaitan dengan tanggungjawab kita terhadap anak-anak. Hadis riwayat Al-Bukhari, ingatlah kamu semua adalah penjaga yang dipertanggungjawabkan terhadap jagaanmu. Pemerintah, penjaga dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Lelaki, penjaga ahli keluarga dipertanggungjawabkan kepada ahli keluarganya yang dipertanggungjawabkan terhadap mereka. Seorang wanita pula menjaga rumah tangga suami dan anak-anak yang telah dipertanggungjawabkan kepada mereka. Dan hamba menjaga harta tuannya yang dipertanggungjawabkan kepadanya. Dan dipesan di sini tuan-tuan, ingatlah kamu semua ialah penjaga yang dipertanggungjawabkan terhadap jagaanmu. Jadi tuan-tuan, saya tutup, di akhirat nanti kita akan ditanya macam mana kita jaga anak kita, macam mana kita jaga isteri kita tadi, tanggungjawab. Jadi cubalah tuan-tuan malam ni mungkin kita boleh muhasabah balik sejauh mana tanggungjawab yang telah pun kita bacakan pada malam ni, supaya kita dapat amalkan dan praktikkan dalam amalan kehidupan harian kita. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang tuan-tuan, kita akan sambung. Yang ini tanggungjawab anak pula pada mak ayah dia. Sebab ada sebahagian orang, adalah yang telefon saya, Ustaz, mak ayah saya ni benci saya, maki saya semua. Padahal saya ni tak adalah buat salah apa pun, tapi dia pulaukan saya. Ada. Maksudnya mak ayah ni pilih kasih.
Dia sayang kat anak-anak yang kaya dia. Anak yang miskin, yang susah ni dia abaikan. Boleh tak saya nak biar je mak ayah saya tak nak balik kampung langsung, saya nak bawa diri. Dan itu nanti kita tengok apa tanggungjawab ni tuan-tuan ya. Ada orang yang macam ni kadang-kadang dia rasa dirinya dianiaya dengan keluarga, maka dia anggap dia dah tak mau dah pada mak ayah ni tadi. Sebenarnya ada tanggungjawab dia, masuk kata ada lagi kewajipan dia terhadap mak ayah yang dia perlu perbetulkan dalam kehidupan. Yang itu kita akan tengok secara detail nanti ya pada pertemuan yang akan datang. Baik, jadi sebelum saya tutup, seperti mana pengumuman penting lah ya untuk yang mengikuti video atau rakaman yang ada bersama dengan kita di luar sana, iaitu bantuan dana pelunasan bagi tertunggak pembangunan Masjid Nur Ramadan. Jadi saudara-saudari muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Masjid Nur Ramadan ni yang kita ada sekarang ni memerlukan sokongan dana segera ya untuk melunaskan tunggakan kos pembinaan masjid baru ni yang berbaki lagi dalam anggaran 800,000 lebih ya kepada kontraktor. Jadi cara menyumbangnya boleh scan QR code yang tertera di dalam video ni, video rakaman ataupun melalui TikTok dan sebagainya. Dan yang keduanya transfer terus secara terus ke akaun rasmi masjid yang ada tertulis di bio tadi. Semoga Allah membalas setiap infak pahala berlipat ganda dan dikira sebagai sedekah amal jariah. Jazakallahu khairan katsiran. Baik, jadi itu dulu untuk malam ni tuan-tuan puan-puan ibu ayah, semoga bermanfaat. InsyaAllah nanti kita sambung lagi. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana 'alaika wa tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahirabbil alamin.